Jom kita jalan. Kali ini kita ke Agro Market Cameron Highlands, Pahang, Malaysia. Pasar ini menjual makanan, sayur-sayuran, buah-buahan dan macam-macam lagi. Ada banyak sangat gerai dan banyak sangat pilihan. Aiskrim yang famous pun ada dekat sini. Jom kita tengok sekeliling Agro Market ni ada apa. Kedai menjual bunga, kedai menjual patung, kedai menjual madu, aiskrim, scones dan macam-macam lah bakery. Rambang mata nak tengok ni. Macam-macam jenis madu ada. Jom kita masuk ke Taman Agro Market pula. Di tepi pintu masuk Agro Market ni, Taman Agro Market ni ada restoran juga. Ni fee-nya. Kami dah masuk. Inilah daripada pintu masuk dah nampak bunga cantik-cantiknya. Okey, kita masuk ke mini zoo pula. Ada beberapa burung dan binatang. Merak ni tengah kembang dah masa ni cantiknya. Ada itik, ada burung macam burung kakak tua dan beberapa jenis burung lagi lah. Biru ni cantik sangat merak ni. Kawasan parking agro ni luas tau, nampak tu. Okey, kita tengok lama pula. Lama ni ada seekor sahaja, comelnya. Kemudian ada juga kambing biri-biri. Kami naik ke atas lagi, ada lukisan yang cantik. Jangan terkejut, dekat sini ada mini Santorini. Banyak pintu tau. Mini Santorini ni boleh keluar masuk. Seterusnya kita pergi ke bahagian haiwan, ada anak dan juga kucing. Jom ke tingkat seterusnya, ada Secret Garden. Cantik garden ni. Sejuk tau atas ni. Cantik betul bunga-bunga yang ada kat sini. Sebelah Secret Garden ni ada cafeteria. Ini dia cafeteria dia. Boleh nampaklah pemandangan kawasan parking dan juga agro market. Luas tau cafeteria ni. Lepas makan tengok balik. Ada kaktus, bunga-bunga. Ada juga kios menjual bunga betul. Dan bunga anyam. Bunga panggil apa? Anyaman ke? Bunga mengkait tu. Yang kait-kait tu. Dan juga bunga betul. Tepi kios ni juga ada kafe menjual aiskrim. Sambung tengok bunga lagi. Ya Allah, cantik bunga-bunga ni. Tak tahu nak cakap. Cantik betul. Macam-macam rupa ada. Macam-macam warna pun ada. Depan taman ni ada kedai menjual kita panggil apa? Buah tangan, souvenir. Macam-macam, rambang mata. Tadi kat pintu masuk ada ambil gambar. Dah keluar dah ni, bolehlah beli gambar yang lebih murah. Tepi exit ni pun ada kedai bunga. Cantik-cantik. Semoga berjumpa lagi. Bye.